الحمد لله الحمد لله القائل السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala larangannya. Semoga kita semua diberikan kebahagiaan dan kejayaan di dunia dan di akhirat. Pada hari yang mulia ini, mimbar akan membicarakan khutbah yang bertajuk larangan mencela para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sejarah Islam telah mencatatkan pelbagai episod kehebatan dan keagungan dalam generasi yang menjadi tunjang kepada penyabaran serta kegemilangan agama Islam. Generasi tersebut ialah generasi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu golongan yang telah berkorban jiwa, harta dan tenaga demi menegakkan kalimah tauhid serta menjadi saksi kepada turunnya wahyu ilahi. Kedudukan mulia mereka ini dinyatakan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran sebagai pengiktirafan agung. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat yang ke-100 yang telah dibacakan di awal khutbah tadi bermaksud, dan orang yang terdahulu dan mula-mula masuk Islam, berhijrah dan memberikan bantuan dalam kalangan muhajirin dan ansar, dan orang yang mengikuti jejak langkah mereka dengan baik, dengan keimanan dan ketaatan, Allah redha akan mereka dan mereka redha akan Allah. Dan Allah menyediakan syurga yang mengalir beberapa sungai di bawahnya untuk mereka, dan mereka kekal di dalamnya. Itulah kejayaan yang besar. Begitu juga dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat yang ke-20, allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'inda Allah wa ulaika humul faizun. Sesungguhnya orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah dengan harta benda dan jiwa raga mereka adalah lebih besar dan tinggi darjatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang hanya memberikan minuman kepada orang yang mengerjakan haji dan orang yang memakmurkan masjid semata-mata. Dan mereka itulah orang yang berjaya. Sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, kita sebagai Muslim yang mengaku ahli sunnah wal jamaah tidak wajar menyatakan
bahawa para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turut terlibat dengan perbuatan-perbuatan jahiliyah, walaupun mereka pernah hidup dan membesar pada zaman jahiliyah itu sendiri. Istilah jahiliyah ialah berasal daripada perkataan Arab, iaitu al-jahl, yang membawa maksud kejahilan dan kebodohan. Zaman jahiliyah adalah satu tempoh masa masyarakat Arab hidup tanpa bimbingan wahyu, tenggelam dengan kegelapan akidah dan kerosakan akhlak, kerana cahaya Islam belum tiba pada saat itu. Namun di sebalik kegelapan zaman itu, wujud sebahagian individu yang tetap berakhlak mulia, menjauhi segala kekejian tersebut, walaupun cahaya Islam belum lagi menyuluh hati mereka. Mereka lah yang kemudian dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima hidayah Islam dan menjadi sahabat kepada junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, manusia itu umpama bahan galian, seperti galian emas dan perak. Sebaik-baik mereka pada zaman jahiliyah adalah sebaik-baik mereka pada zaman Islam, apabila mereka memahami agama. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjelaskan bahawa kepribadian mulia yang telah sedia ada pada diri para sahabat sebelum Islam bukan datang daripada amalan jahiliyah. Sebaliknya, fitrah baik yang telah Allah SWT tanamkan dalam diri mereka. Apabila fitrah ini disuluh dengan cahaya iman dan disempurnakan dengan ilmu serta kefahaman agama, maka lahirlah generasi terbaik yang pernah wujud di muka bumi ini, iaitu generasi para sahabat radhiyallahu anhu. Hadirin Jumaat yang berbahagia, para ulama ahli sunnah wal jamaah sepakat bahawa semua sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersifat adil, iaitu dipercayai daripada sudut agama dan peribatan mereka. Ini berdasarkan dalil daripada Al-Quran dan Sunnah dan ijma' ulama. Imam An-Nawawi rahimahullah juga pernah menyebutkan bahawa, sebagaimana dinukilkan dalam kitab Al-Asabiyah fi Tamyiz As-Sahabah yang dikarang oleh Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, dalam kitab tersebut ada menyebut semua sahabat adalah dipercayai agama dan peribatan mereka, sama ada mereka yang pernah terkesan dengan fitnah mahupun tidak, berdasarkan ijma' ulama yang muktabar. Inilah antara kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada para sahabat, sehingga kan masa silam mereka sekalipun tidak menghalang mereka daripada mencapai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sewajarnya lah kita menjaga lidah dan hati daripada mencela mereka. Hadis yang diriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahawa Nabi SAW pernah bersabda, jangan kalian mencela sahabat-sahabatku. Demi Allah, Tuhan yang memiliki jiwaku ini, kalaulah sekiranya seseorang dalam kalangan kamu memberi infak dengan emas sebesar bukit Uhud sekalipun, tidak mungkin dapat menyamai walaupun secupak, bahkan setengah cupak sekalipun apa yang pernah dibelanjakan oleh mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudaraku sidang Jumaat yang dimuliakan, sebelum mengakhiri khutbah pada kali ini, berikut adalah beberapa pengajaran yang boleh dijadikan pedoman. Pertama, umat Islam hendaklah meyakini dan mengiktiraf sifat adil seluruh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana ketetapan ini berdiri di atas dalil Al-Quran, As-Sunnah dan ijma' ulama. Kedua, umat Islam hendaklah menjaga lidah dan hati daripada mencela ataupun merendah-rendahkan mana-mana sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana pengorbanan dan jasa mereka dalam menyebarkan syariat Islam
tidak akan mampu ditandingi oleh sesiapa pun selepas mereka. Ketiga, umat Islam mestilah yakin bahawa para sahabat radhiyallahu anhum adalah golongan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan secara umumnya telah dijamin syurga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu 'anhu dzalika liman khashiya rabbah. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah syurga Adnin yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah redha terhadap mereka dan mereka pun redha serta bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Balasan yang demikian itu adalah untuk orang yang takut melanggar perintah Tuhannya. Surah Al-Bayyinah ayat yang ke-8. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bi hurmati hadzal yaumil mubarak an taksiba anna kurbatana wa an taghfir lana dzunubana wa an tarzuqana min haitsu la nahtasib walhamdulillahi rabbil alamin.